dalam tempoh pengajian tiba-tiba awak ada hadapi masalah. Contohnya awak sakit ataupun berlaku kemalangan dan kena stop sekejap. So kat situ yuran macam mana? Nak kena bayar juga ke? So untuk kes ni awak boleh mohon penangguhan. Okey. Jika awak nak mohon penangguhan pengajian, mudah saja. Pergi ke laman web CGS, download borang, isi dan kemudian hantar balik ke CGS. Dalam borang penangguhan, bahagian ini yang paling penting. So awak kena nyatakan kenapa awak nak mohon penangguhan. Adakah ia disebabkan oleh masalah kesihatan, isu negara ataupun masalah peribadi. Jika ia disebabkan masalah kesihatan ataupun isu negara, so tempoh penangguhan tu tidak akan diambil kira dalam bilangan semester. Dan lagi satu, awak tak perlu bayar yuran dalam tempoh penangguhan tersebut. Untuk tempoh penangguhan, hanya maksimum kepada 2 semester sahaja. Jika nak apply lebih daripada 2 semester, itu kena dapatkan kelulusan senat. Jika awak mohon penangguhan atas masalah peribadi, so tempoh penangguhan tu akan diambil kira dalam bilangan semester. Dan awak kena apply sebelum semester bermula. Jika awak apply penangguhan pada minggu ke-1 hingga minggu 7, awak kena bayar yuran sebanyak separuh. Tapi jika awak apply penangguhan selepas minggu ke-7, awak kena bayar yuran penuh. So kat sini, jika awak ada masalah peribadi dan nak mohon penangguhan, sila plan betul-betul. Kalau dah lepas minggu 7 tu baru nak apply untuk penangguhan, rasa tak payahlah. Terus je lah pengajian macam biasa, apply untuk next semester. So, bagi pelajar master dan PhD yang tengah sambung belajar sekarang ni, saya rasa better awak save lah video ni. Tetapi kita doakanlah supaya pengajian awak berjalan lancar sehinggalah ke tamat pengajian nanti. So, kalau awak nak daftar di mana? Daftarlah di UTHN.